Antaranya ada buku John Gray yang cerita tentang perempuan itu daripada Mars, lelaki daripada Venus. Menceritakan tentang satu idea ni, dia kata lelaki dan perempuan ni dia makhluk asing. Kita saling tak berkenalan pun dengan pasangan kita. Kita datang, kita jumpa berdua, seorang suami dan seorang isteri, atas macam-macam sebab. Kita suka dia sebab dia peramah, kita suka dia sebab senyumannya manis, sebab dia cantik, sebab dia take care tentang aku, dia ambil kisah tentang aku, lalu kita bernikah. Tapi di belakang setiap orang yang kita nikahi itu, di belakang dia sebenarnya ada banyak perkara yang menjadikan dia begitu. Dan kerana kita belum berada dalam banyak situasi lagi dengan dia, kita belum berkenalan lagi dengan sudut-sudut lain dalam kehidupannya yang barangkali kita tak suka pun. Okay? Macam diri kita sendiri. Kenapa ada orang bila bercuti, dia suka, ni dalam keluarga kita ni kes-kes real yang berlaku kan. Ada orang, dia suka bercuti dengan melepak lah, baring kan. Baring, duk main dekat rumah, duk lepak-lepak. Ada orang cuti dia perlu dirancang. Dan jangan pelik sampai tahap ada orang bila dia gunakan ubat gigi tu, digulung daripada bawah untuk tolak ubat gigi tu keluar kan. Ada orang picit lah daripada arah mana pun asalkan ubat gigi tu keluar. Dan benda tu boleh buat gaduh dalam keluarga kita. Daripada benda yang sebesar-besar tentang hidup ni untuk apa, sampailah hal sekecil macam mana nak sidai baju. Nak terbalikkan ke tak terbalikkan. Masa masukkan dalam washing machine tu sebenarnya kena terbalikkan dulu ke ataupun tidak. Soalan-soalan yang seremeh itu menandakan yang kita ni sangat berbeza dengan pasangan kita.